Saya nak tanya pendapat tuan-puan. Ini sifat perfeksionis ke atau masalah OCD ya? Ceritanya begini, kami ada seorang penyimpan emas terdekat yang ada sifat sebegitu. Dia mula menabung emas bawah bimbingan kami sejak Oktober 2021. Target dia simple je, 1 gram setiap bulan. Yang kami kagum, dia tak pernah kisah pun harga naik atau turun, hari gaji je terus lock 1 gram tanpa gagal. Cuba tengok tarikh transaction gap ni. Dulu dia bermula dengan RM265 per gram. Sekarang dah lebih RM600 per gram. Pernah kami tanya, kenapa tak bajet je RM500 sebulan? Kan senang nak kira. Dia jawab, tak suka tengok gram yang ada titik perpuluhan. Nak senang beli je 1 gram. OCD ke perfectionist macam ni? Rupanya ada juga sisi bagusnya dari sudut kewangan. Tapi serius, bagus juga cara dia tu. Bila simpan ikut gram, secara tak langsung, bajet saving dia naik setiap tahun seiring dengan kenaikan harga emas. Gaji makin naik, saving pun makin besar. Kalau ikut bajet ringgit, memang jumlah saving bulanan kekal sama je dari dulu sampai sekarang. Kata mentor saya, ramai orang kerja bertahun-tahun tapi saving tak bertambah walaupun gaji semakin besar. Yang bertambah hanyalah hutang. Bila gaji naik, terus tambah komitmen baru. Tapi saving tetap sama macam mula-mula kerja dulu. Sebab itulah, kalau duit tak pernah lekat, cuba simpan emas. Disiplin jadi lebih mudah, hasil pun makin bagus. Sama ada anda perfectionist ataupun tidak, semua orang boleh menyimpan emas. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas physical public gold, anda boleh klik link profile, daftar akaun percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya.